kali ni kita makan dekat restoran Bang John, Batam, dekat area Bangkok. Paling best restoran ni, dia kids friendly, ada playground kat tengah-tengah. Katanya viral masa bulan puasa ni. Kat sini ayam penyet ada, seafood tom yum pun ada. Ayam penyet apa lagi? Gurame, avocado, alpukat, semua ada. Ni. Sini gelongso-gelongso. Sini tempat permainan pasir. Situ apa tu? Permainan bola, baling-baling bola keranjang gitulah. Kita ada tempat spot selfie. Jus pun ada kat restoran ni. Cuma kalau yang seafood bakar-bakar macam shell out tu tak ada lah. Tapi so far alhamdulillah. Alright, we enjoy here. Ni restoran ni baru lagi. Supir Grab kita yang tolong bawakan ke sini. Tu kita makan, anak-anak main, kakak kat situ main pasir. Itu. Okay, kita order mango juice. Tengok kepekatan. Kecil. Bakar ni ada ikan bakar. Order ikan bakar. Apa tu? Ini gokar. Apa tu mami? Belakang tempat makan tadi ni ada fun fair. Ini mainan. Banyak mainan. Banyak. Kira next time. Datang lagi ke sini. Tu. Tapi malam ni tak ada live band lah. Sana pun ada playground. Sana ada macam mini theme park lah untuk budak-budak. Tu ada mini fun fair.